Kamal abang cin lampis nih buat mbak tinggal sih kau nak do. Ada nampak nampak kamal boleh kampung ada. Adi ya pulang ke pertumbuhan gitu. Seminggu sih kau hari Sabtu pulang. Ini lah minggu ya lebih seminggu. Ada nampak nampak. Kamal. Awak tujuan awak mencarinya pulang kano tak tolong mbah ini. Kalak lah kalau mana tu lekang dah. Cara dia lihat ke muka dia kada siau, dia lihat lo ke belakang, dia lihat lo ke rumahnya nak ada rumah ramah lah ucu lah rumah. Cara taman ruang awak deh. Cari lo. Saya ada kawan saya datang dari Malaysia, Aden. Nama dia Firdaus. Adik sepupu isteri saya lah. Janji nak jumpa dengan dia Pekanbaru. Itulah awak ada urusan pula balik kampung sekarang ni kan. Tak tahulah dia ni sekarang dah datang belum ke Pekanbaru. Tu. Tak ada nombor telefon ni, tak ada tanya dia. Nombor telefon dia ada tapi belum sempat lah nak telefon dia. Ni kita ada urusan ni. Masak apa dia? Masak kopi? Tak masak air ya. Kopi ada juga, ada minum kopi. Berapa lama ni kebun jagung ni, Din? Baru dalam sekitar 2 bulan lah. Ini nak lamanya sebulan lagi panen dah ni ya? Enggak, dalam 2 bulan lah panen. Oh, 2 bulan lagi berapa panen ni? Dia jagung ayam ni kan 4 bulan anu dia. Oh, jagung ayam ni 4 bulan ya? Ya. Berarti 2 bulan lagi lah ni panen ni. Dia tanggal 1 bulan 9 dia menanam. Hari dia tanggal berapa ni? Ya. Berarti sekarang tanggal 1 bulan 9? Iya. Tanggal 1 bulan 9 berarti dah 2 bulan dah tu. Iyalah, ini kan bulan berapa? Ini dah bulan 10. Ya. Tanggal 27 hari ini dah. Ya. Biarlah.
selesai urusanku di Turi Pedaus ke Pekanbaru mungkin lah tipu begini kok. Lah. Kapakan lo sudah kok. Mangalah bangacin lamuna di Pekumbuah. Lapan nek menunggu. Lamuna di Pekumbuah. Semingguan nunggu depan baru. Telepon cek lo. Iko nomor mereka. Lo. Tambiur na di mana bang? Bilo kami. Ayo cepet kami. Manga di kampung Beladang dia guang mana kampung. Ko kadai uncul ada buka dah, orang mata lontong taruh ya, lontong uncul lemak je. Ya cepet lah kami. Cepet kemari. Abang pulang kampung seorang-seorang je. Uncul tinggal. Tu boleh di kampung Beladang lo tanam jagung tu bila lo kan masak jagung tu. Lah, awak tunggu abang 2 hari kau nak. Jen lama nak. Kalau lama nak abang awak balik Malaysia lah. Awak inyunan di Turi ke pakan ni. Awak pailo ke kampungnya. Lah bang. Lah. Ayo. Kau nak kau sore beli tiket travel ke Pekanbaru. Awak tunggu rumah. Lah. Ayo. Nah iyo ke Pangsawar. Iyo benar. Yo benar ya bang, buat tunggu di pekan. Oke lah. Assalamualaikum. Awak ke pekan ke kampung, awak ke kampungnya ke pekan. Abang kau ke Malaysia, anyo, boleh sih kau, mana lagi kau? Iya ya bang.